Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Tuan Rosli, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Rosli yang telah banyak membantu Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang selaku SIP Plus di PPD Utara. Dan saya telah mengenali Tuan Rosli ini agak lama lah. Semasa saya jadi pengetua di Teluk Bahang, pengetua di BJ, Tuan Rosli ni antara orang yang saya akan telefon untuk tanya minta pandangan. Rosli, Ustaz Hamdi, Haji Roland, inilah sahabat-sahabat yang pioneer dalam SIP. Alhamdulillah, dan hari ini akan bersara dah. Selamat bersara. Saya juga memohon maaf seandainya dalam berhubungan kita selaku timbalan pengarah sektor pengurusan sekolah dan juga sebagai pengarah, jika ada sebarang kekilafan, mohon ampun dan maaf. Semoga Allah sentiasa merahmati usaha kita. Sekian, selamat bersara. Selamat bersara, selamat menempuhi liku-liku kehidupan seterusnya. Semoga kehidupan akan diberkati oleh Ilahi dan semoga berbahagia bersama sanak, keluarga dan family. Tuan Haji Rosli, saya dan juga Ustaz Azhar ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala bimbingan dan tuju ajar kepada kami selama ini. Terima kasih Tuan Haji Rosli. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di hari yang penuh keberkatan. Walaupun di hati penuh keriangan tetapi sedikit berat kerana kita akan kehilangan seorang lagi rakan di SPS iaitu Encik Rosli bin Mat Razi. Sesungguhnya komitmen yang beliau tunjukkan selama berada di PPD ini sangat baik dan kerjasama sangat akrab di sektor pengurusan sekolah. Jadi di akhir kesempatan di majlis persaraan Tuan Haji Rosli pada hari ini, kami dari sektor pengurusan sekolah ingin mengucapkan Selamat bersara dan selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada sektor SPM mengucapkan selamat bersara kepada Encik Rosli. Ampun dan maaf atas segala kekhilafan yang telah berlaku selama ini. Halalkan segala makan minum dan persahabatan sektor SPM sepanjang Encik Rosli Bahrain Utara. Dua rakaat pantun untuk sampaikan kepada Encik Rosli sebagai bekalan. Akar keladi melilit selasih tumbuh di dalam taman, junjungan budi kenangan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Mengait rambutan menggunakan galah disimpan bersama buah berangan. Walau sejarah silap dan salah, harap dimaafkan, disimpan jangan. Kami dari sektor pembangunan murid mengucapkan selamat bersara dan selamat Hari Raya. Kami dari sektor pembayaran ingin mengucap kepada Encik Rosli Mat Razi Selamat bersara dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat bersara Tuan Rosli. Semoga kehidupan selepas persaraan ini lebih baik dan lebih berkualiti bersama dengan keluarga tersayang. Mudah-mudahan insya-Allah selamat Hari Raya Aidilfitri. Allahu Akbar, Allah. Tanggal 31 Mac 1965, terciptalah memori terindah kepada pasangan Mat Razi bin Ahmad dan Cik Gayah binti Ahmad atas kelahiran putra bongsu tercinta yang diberi nama Rosli bin Mat Razi. Pada tanggal 19 Ogos 1994, Rosli bin Mat Razi menggelar seorang suami kepada pasangannya Nur Azzah Melia. Pasangan bahagia Rosli dan Nur Azzah dikurniakan 4 orang cahaya mata, 2 orang puteri dan 2 orang putra. mendapatkan
meneruskan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Hashim Awang. Ketika di sekolah rendah, beliau seorang yang sangat aktif. Beliau banyak kali menyertai pertandingan musabaqah Al-Quran sehingga ke peringkat negeri Pulau Pinang. Malahan berjaya dinobatkan sebagai Johan beberapa kali. Beliau menyambung pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Haji Abdul Kadir, Kepala Batas Pulau Pinang. Selepas tamat persekolahan menengah, beliau melanjutkan pengajian ke Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Ketika berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pulau Mertajam, beliau menyambung pelajaran dalam National Professional Qualification for Headship (NPQH) pada tahun 2000. Beliau juga berjaya mendapat ijazah sarjana muda pendidikan dari Universiti Putra Malaysia pada tahun yang sama. Rosli Mat Razi, seorang insan yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan dalam kehidupannya. Beliau berjaya mendapatkan ijazah sarjana pendidikan dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 2002. Beliau memulakan tugas pertamanya sebagai seorang pendidik di Sekolah Kebangsaan Seri Kemunting, Gunung Bacok, Kelantan pada tahun 1989 sehingga 1994. Pada tahun 1995, beliau kembali ke negeri kelahirannya di Pulau Pinang dan berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pulau Mertajam. Setelah menamatkan pengajian peringkat sarjana, beliau meneruskan perkhidmatan sebagai seorang pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Girls School. Seterusnya, beliau berkelana ke Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Haji Ahmad Said dan akhir sekali beliau bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Setelah 20 tahun berkhidmat sebagai seorang guru, beliau menyambung perkhidmatannya sebagai seorang pensyarah di Institut Aminuddin Baki, Jitra, Kedah pada tahun 2009 sehingga 2013. Spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend, girl, but you can tell I'm not. Encik Rosli bin Mat Razi, terima kasih atas nasihat, tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami semua. Semoga Cik Rosli sentiasa ceria selalu di samping keluarga. Selamat tinggal. Saudara Cik Rosli, semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Dan Cik Rosli, semoga berbahagia dan sihat selalu. Selamat menjalani kehidupan selepas menjadi YB. Dan selamat bersara dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya ucapkan jutaan terima kasih di atas banyak ilmu yang dicurahkan buat hari persaraan Tuan. Saya doakan mudah-mudahan diberikan kebaikan yang berpanjangan dan segala usaha dan jasa dan bakti yang dicurahkan diganjarkan dengan layak-layaknya, insya-Allah. Selamat bersara, selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Cik Rosli. Barakallahu alaik. Semoga berbahagia bersama keluarga. Di garis akhir ini tersenyum melambai pergi, belum pun puas dicurahkan, jasa bakti diamanakan. Di garis akhir dirindui kemesraan pemimpin sejati, terasa melepaskan lagi. Terima kasih diucapkan atas segala pengorbanan
bahagia hingga ke jannah. Akhir ini pastinya dirindui kemesraan pemimpin sejati. Berat rasa melepaskan pergi. Terima kasih diucapkan atas segala pengorbanan, jasa tak terbandingkan, tetap dikenang sepanjang zaman. Moga sejahtera dan sentosa, doa mengiringmu sentiasa. Teruslah menyela di setiap langkah, bahagia hingga ke jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada sektor pentaksiran dan peperiksaan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Rosli bin Mak Razi, SIP Plus, Pejabat Pendidikan Daerah SPU. Semoga berbahagia sejahtera bersama keluarga tersayang, diberi kesihatan yang baik. Akhir kata daripada kami, selamat bersara dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Dari sektor pengurusan mengucapkan selamat bersara kepada Cik Rosli bin Razi. Bersara. Assalamualaikum. Kami daripada unit infra dan perolehan ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cik Rosli. Selamat bersara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari unit kewangan PPD SPU ingin mengucapkan selamat bersara Encik Rosli dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga PPD SPU yang mana selama perkhidmatan saya bermula dari tahun 2014 hingga sekarang, banyak kenangan manis yang saya telah kongsikan dan bersama dengan tuan-puan, sama ada dalam aktiviti yang formal maupun tidak formal. Kita banyak berkongsi pengalaman dan tuan-puan telah memberi banyak tunjuk ajar dan pengalaman yang dapat saya kongsikan untuk perjalanan seterusnya. Akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon ampun dan maaf daripada semua warga PPD SPU. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suhaili binti Rosli. Lepas tu ayah juga seorang yang teliti dan teratur dan seorang yang suka membaca buku ilmiah. Support minat kami adik-beradik. Hari ini dia ada bisnes bahagian robotik, penyokong dan juga penyumbang pada idea bisnes tersebut. Dia sangat sokong apa yang anak-anak dia minat, apa yang anak-anak dia pilih dalam bidang karier pengajian. Dia sangat sokong, dia all out, dia sentiasa bagi yang terbaik lah. Dari segi pendidikan, so saya start daripada bawah, start dari college community. Dah nak give up sebab saya rasa macam jangka masa saya untuk habis sama belajar tu lama. So ayah selalu cakap, jangan putus asa, selalu bagi semangat, kata semangat. Ayah selalu pesan, kalau kita dah start mula suatu benda tu, pastikan habiskan yang tu dengan sehabis baik, buat yang terbaik. Mak ayah lain memberikan motor kepada anak-anak. Ayah mencuba sedaya upaya untuk memberikan kereta agar kami selesa. Dan di mana mak ayah lain memberikan PlayStation kepada anak mereka supaya dapat bermain game. Sebaliknya ayah memberikan kami PC agar kami dapat buat lebih lagi daripada setakat bermain game. Terima kasih ayah sebab telah membesarkan kami sampai saya pun dapat graduate
dan murah diraja dan menjadi orang yang berguna, seorang engineer yang berbakti, seorang anak yang berbakti pada mak dan ayah dan juga pada keluarga. Banyak memberi motivasi dan inspirasi kepada saya. Terima kasih ayah kerana memberi semangat kepada kami untuk tidak putus asa terhadap kami dan sentiasa bagi jalan solusi kepada pendidikan dan juga masa depan kami. Selamat bersara kepada ayah. Kami doakan semoga ayah sentiasa dalam peliharaan dan rahmat Allah dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik untuk beribadah dan juga dilimpahkan rezeki yang luas serta bahagia di samping keluarga tercinta. Dan juga mungkin pasti boleh turun jadi cucu. Kami mewakili keluarga nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada ayah kami atas segala pengorbanan kerja keras ayah selama ini menyala keluarga. Semua benda dia nak bagi walaupun dia tak mampu. Harapan kami agar ayah dapat rehat sepenuhnya setelah bertahun-tahun kerja untuk sara keluarga dan ayah dapat lebih banyak masa untuk luangkan bersama ahli keluarga, bersama kami kan, sebab dia sangat workaholic, dia sangat suka bekerja ya, sangat committed antara impian ayah selama ni adalah untuk melakukan road tour dari hujung Malaysia, Perlis sampailah ke Johor dan insya-Allah ke Singapura dan juga Indonesia. Jadi saya doakan semoga ayah dipermudahkan dengan segala impian dan cita-cita dia, dimewahkan oleh Allah dengan rezeki dan juga kesihatan untuk teruskan hidup dia dan capai segala cita-cita lah dan harapan impian dia. So sekali lagi kami mengucapkan tahniah dan selamat bersara ayah. We love you. Tiba jua di persimpangan ini, barulah kita tahu besarnya erti budi, makna jalinan kasih yang abadi. Semarak mesra yang melcup dalam manis bicara dan nilai setia semua yang ada, mengandung citra seanggun permata, terukir dalam jiwa bahagia. Setia di sini untuk melengkapi waktu, menenun harapan dengan iltizam dan restu, tanpa curiga menusuk rasa, lantaran di sini semua saudara, penghibur duka, pemulih lara, penyambung pesona ke usia pesara. Budi segunung tercurah dalam rencana, bakal mengertip sinar gemilau arca kencana, terhias di dinding minda, memara asas wacana, meruap bangga, memangkin kesima, melarik teladan ikutan bermakna. Semarak rindu kami nanti, mengenang detik manis yang semakin sepi, hilang bicara mesra, lupus kiranya gurau senda, jarak dan ruang pasti semakin dirasa, justru langkah dan arah kian berbeza. Kasih ini tetap kukuh, terpahat dalam ingatan yang teguh, terbit dari ikatan ukhuwah yang ampuh, rindu nostalgia di sini berlabuh. Setia budi semarak kasih untuk mutuan insan terpilih. Pergi mutuan bukan tersisih, budi mutuan di hati membenih. Setia budi semarak kasih, Tuan berangkat, kami yang merintih.